Okey, kalau korang nak tahu kenapa video aku stuck dekat 100 lebih je. Kalau ada GMV Max mungkin aku akan dapat lebih, tapi kalau aku tak ada GMV Max, korang tengok sendirilah aku punya view 38. Okey, 100 lebih, tak sampai pun 500. Okey, 4 pun ada, nampak 462. Ni bukan video baru tau, video lama tu. 3B 3 apa? 3 hari lepas kot. Okey. Tapi kenapa aku punya video tu tak tembus pun. Okey, ni korang tengok ni video lama tu, nampak 188, 200, 100 lebih, nampak. Tapi aku nak cerita dekat sini bukan sebab view aku kurang ni, bukan sebab video aku tak menarik. Tapi ada sebab dia. Sebabnya aku kena shadow ban. Shadow ban ni dia bukan ban yang korang nampak. Okey. Kalau ban yang korang nampak ni senang, dia akan naik warning dekat atas ni. Ni warning kat atas ni korang akan nampak. Oh, itu maknanya aku kena ban lah. Betul, yang tu korang kena ban. Tapi tak ada apa warning tu. Kalau warning pertama masih lagi okey lah. Dia akan hilang selepas setahun. Bapak lama, setahun dia akan hilang. Okey. Tapi bila sebelum sampai setahun tu, proses penurunan tu korang akan berlaku. Aku punya akaun ni dah kena 4 kali warning. Okay, tapi 4 kali warning bukan tahun yang sama lah. Tahun yang berbeza-beza. Okay, tahun lepas aku kena 2, tahun ni aku kena 1, tahun lepas-lepas aku kena lagi lah. Sebab apa? Sebab aku post video yang melanggar aturan TikTok. Okay, contoh macam aku post pasal Astro. Okay, aku post pasal Astro yang boleh tengok tanpa bulanan. So aku tak boleh post benda macam tu. Walaupun ada barang tu, tapi aku tak boleh jual barang tu tau. Sebab barang tu menyalahi undang-undang lah dekat dalam TikTok ni. Jadinya aku tak boleh post benda tu, aku tak boleh jual benda tu. Tapi benda tu ada dalam TikTok. Okay, so kalau korang nak buat sesuatu benda tu, korang kena berfikir dulu sebelum post. Okay. Kalau tak jadi macam ni lah, 19 view. Bapa lah. Okay. Tapi jangan risau, walaupun view rendah, tapi aku still dapat lagi generate aku punya income dekat TikTok ni. Aku menggunakan teknik Al-Consistent. Okay, tu korang tengok dekat atas tu. Level 4. Level 4. Mungkin kalau korang cakap, oh mungkin boleh lah guys, 41,000 kan follower. 41,000 kan. Kalau 1,000 follower pun, kalau view dekat sini 2 juta, 3 juta kan, lagi pecah guys. Lagi pecah dia punya ni. Tapi aku punya ni banyaklah follower, tapi follower aku tu merapu. Sebab tu aku punya video macam ni. Okay, kalau korang suka dengan video macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Aku akan kongsikan banyak lagi video untuk korang guys.